Now, while he has appealed the sentence, what is more puzzling is the response that's coming out of UMNO. UMNO veteran Tan Sri Tengku Razali Hamzah has called on the party to take a stronger and more united stand in pursuing relief for former Prime Minister Datuk Sri Najib Razak. UMNO Youth Chief, YB Dr. Muhammad Akmal Saleh, has since called a convention on the 3rd of January to gather grassroots views on whether the party should continue supporting Anwar's administration. Former Law Minister Zaid Ibrahim has urged UMNO to reconsider its place in Anwar's reformasi government and to stand by the jailed former leader. And of course, the verdict has tested UMNO's patience with DAP, thanks to DAP leaders publicly sharing their support for the verdict. Now, the question we have today and we have to ask is, what does UMNO's support to Datuk Sri Najib mean in terms of the party's commitment to reform and its revival? Joining us today is a much-loved guest on the podcast. He's been on the podcast many times and is here today to share his view on the verdict and the way forward for UMNO. Please welcome the amazing Professor Tajuddin. Prof, welcome to the podcast once again. Happy New Year to you. Najib di dalam UMNO dan antaranya ada yang meminta untuk mengembalikan muafakat nasional semula, YB. In fact, kalau kita tengok Ketua Pemuda UMNO nak buat convention khas esok ya, 3 hari bulan dan memberi ultimatum terus kekal atau keluar dari kerajaan. UMNO akan meninggalkan Pakatan Harapan dan akan bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Keputusan ini tidak bermakna UMNO keluar dari kerajaan perpaduan di peringkat nasional atau negeri. Berbeza dengan UMNO, dia sanggup tinggalkan perpaduan ummah ini demi kuasa, demi nak lepas kes ke apa-apa je lah. Yang itu yang meletakkan bahawa PN ini nampak lebih appealing kepada pengundi atas pagar Melayu. Now, bila jadi macam ini, not anymore lah. Cadangan menghidupkan kembali muafakat nasional tidak pernah dibincangkan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. 25 Disember lalu, Datuk Dr. Akmal mencadangkan Perikatan Nasional dibubarkan dan muafakat nasional dihidupkan semula susulan kemelut politik di Perlis. Tapi soal muafakat nasional ini bukan semata-mata pilihan dan keputusan UMNO sahaja. Kalau contohnya UMNO, katakanlah Dr. Akmal berjaya buat coup dan berjaya menggerakkan supaya grassroots UMNO bagi ultimatum untuk buat balik muafakat nasional. Take a position contohnya, and dia lebih bermasalah kepada PAS berbanding kepada UMNO. PAS lebih desperate untuk mendapatkan UMNO berbanding UMNO nak dapatkan PAS. Kerana UMNO dalam kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan perpaduan masih utuh dengan tumpuan utama kini memastikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata semua parti di bawah kerajaan perpaduan sudah berikrar memberikan tumpuan itu sehingga pilihan raya umum ke-16. Tapi yang penting sekarang kerajaan perpaduan masih utuh. Jadi selagi Zahid bersama Anwar, UMNO akan bersama Anwar. UMNO is a brand that is slowly dying. So in this case, in order for UMNO to be seen, to be perceived as the Malay champion that it once was, does it need to throw away Najib and move on? Or Tak sama. Kita lawan Datuk Seri Zahid sebab kita nak selamatkan UMNO. Kita nak selamatkan parti. Kita tak nak UMNO set satu presiden. Okay, Bung. Kalau kita tengok keadaan UMNO sekarang ni di bawah pimpinan Datuk Zahid ni, saya rasa dia tak akan bantah lah. Kalau begitu tu ya, kalau kita andaikan apa yang berlaku sekarang dalam Perikatan Nasional, mungkin letak jabatan, lepas tu UMNO pun ada gelombang nak minta, dalam UMNO ada gelombang untuk UMNO keluar kerajaan. Sebab itu apabila UMNO memilih kerajaan perpaduan, itulah wisdom UMNO.